Habar apa hari ini? Habar baik. Kamu tahukah pasal laporan RCI tabung haji ni? Ramai yang tanya, kenapa baru ni laporan itu didedahkan? Jom, aku cerita ringkas. Kerajaan Madah, tujuan laporan ani didedahkan supaya orang ramai tahu fakta sebenar. Tapi, kenapa tidak didedahkan awal kan? Sebab masa itu keutamaan kerajaan ialah membaik pulih kewangan tabung haji dulu supaya pendeposit tidak panik. Lepas beberapa tahun usaha pemulihan hasilnya dapat dilihat. Tabung haji sudah berjaya pulih dari segi kewangan. Ada rizab, ada agihan untung naik sampai 3.5%. Sama kos haji RM33.300 dapat dikekalkan selama 3 tahun walaupun kos seluruh dunia sudah naik. Bukan itu aja, sebanyak 75% SYOR Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI sudah dilaksanakan. Manakala yang selebihnya masih dalam proses untuk memperkukuh tadbir urus sama integriti tabung haji. Harapannya, tabung haji akan terus jadi institusi yang telus, berintegriti, sama pendeposit pun makin yakin untuk menyimpan dan menunaikan ibadah haji. Kalau bermanfaat, jangan lupa like, kongsi, sama follow untuk lagi info yang mudah difahami. Biar kita ni faham berdasarkan fakta, bukan sekadar cerita kosong. Jumpa lagi. Terima kasih.